Hari ini kami membuat sebuah cerita tentang pembaziran air di dalam tandas. Wih, korang, jom kita pergi tandas. Bosan lah dalam kelas. Oh, ya, boleh, jom. Kita nak pergi mana ni? Wih, nak terbuang ni. Kau ni nak pegang. Aku tak tahan ni. Sana ni, janganlah. Weh, korang tadi dalam kelas bosan kan? Betul. Cikgu yang ajar tu bosan gila kan? Betul. Sembang lagi. Baik sembang dalam tandas je lagi best. Cakap apa? Kita buat plan yang bola tu. Awak sama main. Semua sekejap. Ering, Akif, tolong pergi tengok kawan awak yang dalam tandas tu lama sangat lah. Ering, jom lah tengok dia orang menyusahkan kita je dia orang ni. Weh, kenapa dia orang bising sangat ni? Korang buat apa ni? Kenapa korang main air? Cikgu dah cari tau. Sabarlah, nanti kita pergi juga kelas. Tapi jangan bagi tahu cikgu tau. Korang dari mana ni? Kita orang dari tandas. Kenapa? Ada budak kelas kita orang main air ni. Oh, ya kita laporkan cikgu. Jom. Marah. Korang kenapa main air? Kan kat situ dah tulis elak pembaziran air. Ish, iya dah. Yang dalam tu keluar sekali. Cerita ini kita dapat belajar tentang pembaziran air. Amalan pembaziran air ini tidak patut dicontohi. Oleh itu, kita sama-sama perlu jimat air. Sekian daripada kami. Bye!